Farida Saidi. Jawatan saya Timbalan Pengurus Besar Pengurusan Kesedah. Saya telah berkhidmat di Kesedah selama 29 tahun. Of course lah, memanglah banyak biasa dia. Sebab kapet 10 tahun dulu, mestilah design ketika itu, dia punya inovasi ketika itu. Bila saya tengok kapet ni dipasang, saya lihat dia punya, saya rasa macam saya masuk ke tempat yang lain lah, macam seperti hotel. Ada energi baru untuk kita masuk buat kerja. Memang suatu perubahan yang baik lah yang Kesedah lakukan kali ini. Bila menukar kapet baru, memang warna dia pun menarik dan kenalah dengan perhiasan-perhiasan yang ada di bilik saya lah terutamanya, dan bilik-bilik yang ada di pejabat Kesedah. Saya punya persepsi pertama saya, alamak, tak boleh nak buat kerja lah lepas pada ni, sebab mesti ambil masa berhari-hari, berminggu-minggu untuk siapkan pemasangan kapet. Sebab kapet ni kan sukar, dia bukan kita letak selapis selesai. Bila saya tengok dia bawa datang barang tu, dia ada lapis-lapis tertentu dan dia kena tanggalkan yang asal, dan saya rasa agak menyusahkan lah sebenarnya. Tapi bagaimanapun, apabila semalam pagi pihak syarikat datang beritahu nak pasang kapet, saya terkejut. Saya tinggalkan waktu pagi, tengah hari saya balik office tu, dah siap. Jadi saya rasa, oh cepat, kemas dan cantiklah cara dia pasang tu. Tak adalah gelembung ke, ataupun sengit ke, ataupun bila kita lalu tu kita tersadung ke, terpijak ke. Tidak ada isu sedemikian. Alhamdulillah, cantik. Silalah, kata bila lagi nak berubah, so belilah kapet daripada syarikat ni, sebab anda tidak akan menyesal sama sekali. Percaya. Al-Aqsa Carpet, barang berkualiti tinggi dengan harga kilang.